Okey. Sabar. Saudara Maliki, ya. Okey. Saya tertarik dengan pandangan Puan Liza tadi. Banyak pembelajaran yang kita terima daripada keluarga dan sekolah. Untuk menjadikan seseorang individu ini lebih bermakna, lebih melihat dunianya, beri dia peranan. Bagaimana saudara kita, saudara AK tadi, masa dia belajar dapat A CPM, dia masih mengaku dia tak boleh nak relatekan pembelajaran ekonomi Malaysia, ekonomi itu kepada kehidupan. Tetapi kerana Astro Awal ni beri beliau tugas sebagai wartawan ekonomi, maka dia akan gunakan segala-galanya. Boleh beli kan? Isi yang telah diisi, dibeli. Dan programkan awal. Sama juga semasa saya dan kawan-kawan diberi mandat. Sebelum dapat mandat sebagai presiden MBM dan rakan-rakan yang lain, ada suara-suara nakal yang mengatakan MBM akan hancur, MBM akan rosak dan sebagainya, kerana sudah selama ini dipimpin oleh orang yang super matang, mega matang. Dan sekarang Kak Liza beritahu, okey, kalau boleh cuba kita sahut cabaran supaya kita berikan pada orang yang berumur 30 tahun ke bawah. Ini yang mengikut aturan ataupun spek United Nations. Memang saya sendiri berharap remaja belia yang berumur 25 tahun boleh lead belia kita, kerana itu barulah kita betul-betul mencapai standardnya. Ini sebab itu saya timbulkan isu ini kepada saudara ini supaya belia menyahut cabaran, mencapai tahap yang kita inginkan. Kawan adik-adik saya, dia bila dia kena tajuk dia kan, melihat kepimpinan umur 30, tengok muka dia orang. Kita kena be able to spark dia punya minat. So bila kita cakap kepimpinan 30, dia dah shock. Dia pemimpin. I would say like, okay, our PM right now was in office as an MB when he was 20 years old. Okay, a chance is given to him to be creative, to lead a nation right now. All those years of experience that he carries, I would say that he will do better than Tun Mahathir. Why? Because the years of experience, Tun Mahathir, I respect him. He's one of the most respected leaders, in fact, most spoken. But I would say currently, just because the advantage that our PM has, when he was stationed at an MB post, Menteri Besar post, when he was 20 years old, the country will flourish. See, if a younger generation is always given the power to focus on the creative side, to expand. Do you think avenues are not given platforms for them? Yes, in school, right? I don't think avenues are given as much. Really? Yeah, because, okay, I'm from a premier school. Okay, a premier school always has an advantage where you have school plays, musicals, that you get involved. But it only gets focused on a certain group of people. So what happens to the marginalized people? See, this is where the NGO has to come in place. See, every school has to have an NGO which focuses on bringing out the marginalized students to become where the other students are doing quite well. See, that is where the education system fails. So if you don't score well in your exams, you get marginalized in school. So what happens to these marginalized people is that they end up being an outcast and end up in jail. Okey, silakan Asri. Saya bersetuju bila saya melihat bahawa di kalangan bagi saya orang-orang yang dah berpengaruh sekarang ini yang bercakap mengenai isu anak muda dan bila bercakap mengenai isu pendidikan di sekolah. Pendidikan sekolah bagi saya sendiri pun, bagi saya orang muda, pendidikan sekolah itu harus diubah dari segi curriculumnya. Kerana kita melihat bahawa okey, sekarang ini kita masih lagi mengamalkan mungkin pendidikan kita tidak secara keseluruhannya kita ambil daripada penjajahan dulu kolonial British. Dan sekarang ini produknya masih lagi dalam keadaan yang kita rasakan masih lagi biasa saja. Okey, saya nak challenge saudara Asri tentang ni. Saya belajar, saya tak tahu zaman saudara Asri belajar tak sejarah tentang Zigurat, Taman Gantung Babylon, Sumeria, Muhammad Ali Jinnah, kemudian Stratford on Avon, Shakespeare, ada tak? Tak. Memang tak ada. Okey, tak. Okey, di sini kita kena ada intervention. Di sini kena ada intervention sebab ayah saya dia orang pendidikan. Ayah saya dulu sebelum dia masuk swasta dia
pengetua guru besar ya. So dia kata okey, ini kita belajar kat sekolah, dia kata. Okey, ini untuk lulus peperiksaan, tapi pada masa yang sama Ami kena belajar ni, kena tahu main piano, kena tahu apa classical music, kena tahu sejarah, kena tahu ni, kena tahu invention semua ni. Jadi bila kita keluar nanti, kita ada grade ya, bagus 5A pergi Malay College Sekolah Kansas semua ni. Tapi jadi di situ bila saya masuk Malay College dalam di Malay College, tak, kita bukan tahu ni petang-petang kita kena main recorder, kena main piano, kena ada brass band, kena ada semua. Jadi kita kena terbuka, kita kena tahu classical music semua, kena etiket dan sebagainya. Jadi apa yang harus dibuat sekarang, macam sekarang kita boleh menyalahkan pendidikan sampai bila-bila pun tak akan selesai. Bagaimana nak masuk intervention tu, kata ya ini sekolah betul bagus dia mengajarkan sini, tapi pendidikan itu ada semua 1/10. Ada banyak pendidikan lain hak kita seharusnya. Ya. Itu macam mana kita nak pergi ke arah tu, Maliki ya. Pada saya paling penting parenting tadi yang Kak Lina beritahu. Saya datang dari kampung. Sekolah kampung. Sekolah saya, sekolah rendah yang saya sekolah sekarang ialah status sekolah kurang murid. Maknanya sekolah yang kat belakang. Ya. Dah 20 tahun tak ada pembangunan dekat sekolah tu sebab sekolahnya sikit. Tapi pada saya yang paling penting di samping layanan guru-guru, walaupun sekolah tu sekolah kurang murid, tapi gurunya adalah guru yang hebat. Saya ingat lagi macam mana cikgu lama saya, Mr. Fujit Chow. Masa sekolah tu nak tukarkan buku-buku di library, dia diam-diam bawa saya dengan beg yang kosong, masukkan buku-buku yang dah hilang dia punya cover tu untuk saya membaca. Maknanya membaca. Membaca tu penting. Tak kiralah kita baca apa sekalipun, kerana itu yang akhirnya kita nak keluarkan balik. Saya pun bersetuju dengan Saudara Maliki. Sebab waktu saya sekolah dulu, saya ada belajar, saya minat sejarah dan cikgu sejarah saya ni mengajar, okey, bukan dengan apa yang ada dalam buku tertulis sejarah yang kita biasa baca sejarah-sejarah dahulu, tetapi guru yang saya ini dia membuka luas minda dan pandangan pada anak-anak murid tentang isu yang sebenarnya berlaku dalam sejarah itu. Dan mereka guru-guru ini juga berperanan untuk menimbulkan rasa minat pada anak-anak murid itu tentang isu-isu negara, isu-isu nasional. Daripada situlah akan lahir generasi muda yang akan nanti bila mereka meningkat dewasa, mereka akan memikirkan tentang negara mereka. Sebab kita mahu melahirkan satu masyarakat yang akan memikirkan sepenuhnya tentang bagaimana kita boleh menjadi sebagai sebuah negara yang maju. Kita ambil contoh negara Jepun. Mungkin kalau kita lihat golongan remaja di Jepun, kita lihat kebanyakan mereka mungkin ada yang di peringkat sekolah mereka melepak. Mereka boleh ada lepak-lepak, mereka membuang masa dengan pakaian yang bermacam kalau kita lihat dalam filem-filem ataupun drama-drama Jepun. Tapi kita melihat apabila produk mereka, apabila mereka setelah selesai dari proses pembelajaran, mereka keluar bekerja, kita melihat perubahan dalam diri mereka. Dengan cara pakaian mereka smart, dan juga cara pemikiran mereka berbeza. Itu situasi yang berlaku di negara Jepun, di kalangan anak muda negara Jepun. Dan saya juga tertarik bagaimana Tun Dr. Mahathir kita dahulu membawa dasar pandang ke timur, dan akhirnya mereka Tun Mahathir membawa dasar pandang ke timur itu, kita menilai meniru cara dan contoh budaya di Jepun ke dalam masyarakat kita. Contohnya di alam pekerjaan kita melihat bagaimana contoh ketepatan waktu bekerja dan sebagainya. Dan akhirnya bila saya dulu pernah mengikuti satu seminar bersama dengan Tun Mahathir, Tun mengatakan bahawa orang Jepun memanggil Tun Mahathir datang ke Jepun kembali untuk memberi lecture tentang bagaimana dia dapat mengubah budaya itu, dapat membuat yang lebih baik di Malaysia. Dan akhirnya negara Jepun mahu meniru kembali budaya yang telah ditransformasikan di Malaysia ini ke negara Jepun. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat baik. Saya terpaksa beristirahat. Saya berjanji dengan ada satu Tun di sini, Tun Faizal. Bila kita kembali nanti, Tun Faizal akan diberi masa untuk bercakap kita kembali dalam beberapa minit lagi. Kita kembali. Setiap Isnin hingga